Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ini dia nak share kepada anda satu unit kereta yang sangat eksklusif, sangat eksekutif. So yang ni dia model Lexus LM500H eksekutif, okey. So kereta ni memang sesuai untuk golongan-golongan yang berada, golongan yang businessman berjaya ataupun tycoon, pengarah, CEO apa semualah. Okey, sebab kereta ni memang betul-betul luxury punya, Lexus buat untuk luxury punya. So ini dia punya lampu dia, boleh tengok lampu dia depan. Okey, ada 3 LED dan ini bahagian depan dia. Okey, honeycomb dia sangat lawa dan color dia special lah. Color dia warna grey kalau tak silap saya. So ini dia punya logo Lexus. Ini front grille depan dia. Nampak dia punya front grille. So ini dia punya Lexus. Okey, kereta sangat lawa. Kita ada satu unit ni je. Okey, dan untuk kereta ni memang betul-betul eksekutif punya kereta lah. So ini bahagian depan dia. Tayar dia pakai jenis Michelin, Michelin size 225/55R19. Dia pakai size 19. Brake caliper Lexus. Tengok, so dia warna dia ada body kit sikit dekat bahagian tepi ni. Kenapa dia terlalu eksekutif? Kita tengok dia dalam dia. Okey, so ni Lexus. Ini bahagian belakang dia, Lexus LM500H Direct 4. Okey, so kereta ni dia ada hybrid, sangat responsif. Okay, dia punya horsepower pun tinggi, harga 700,000 plus. So tengok ini bahagian dalam dia. Yang ni dia katakan eksekutif. Okey, kursi dia ada massage chair, dia ada kursi urut. So tengoklah dia punya seat dia sangat-sangat luxury dengan warna dia. Okey, lepas tu dia punya seat dia belakang dia untuk 2 orang sahaja. Okey, untuk 2 orang sahaja. Yang kereta ni bukan lebih kepada family car, bukan. Yang ni lebih kepada eksekutif. So yang mana-mana businessman berjaya, pengarah, director, GLC ataupun sebarang okey yang berkaitan, yang nak cari kereta ni boleh contact Din, boleh tekan link dekat bawah. Okey, so sini dia ada privacy ya. Sini boleh buka dan tutup dia punya cermin ataupun shade dia. Okey, sini ada TV. Ini punya TV dia. Nanti kita buka, kita review. Ni ada cool block. Dia ada peti untuk simpan air semua. Lepas tu sini ada drawer. Lepas tu ada massage chair, ada massage setting apa semua. Dan untuk bahagian atas ni ada sunroof. Atas sunroof ni boleh buka. Okey, so dia punya kereta ni kapet dia. Lepas tu dia ada apa dia panggil ni, side step. Side step ada bawah ni, kapet, dan ini bahagian dalam dia. Dan itu belakang dia boleh letak bag apa semualah. Kursi ni dia boleh turun habis. Dia boleh turun habis, memang sangat selesa untuk eksekutif. So ini bahagian depan dia. Tengok dia punya interior dia sangat premium. Okey, ada DIM, digital inner mirror, boleh pakai manual ataupun boleh pakai digital. Ada HUD depan. So ini dia punya display depan dia. Okay, so ini dia punya steering dia. Lexus. Dia punya interior dia sangat lawa dan mileage dia, jap saya check dia punya mileage. Sini pakai wood panel. Sini pun wood panel juga. Okay, wood panel. Center console dia. Lepas tu ada drawer dekat sini. Boleh buka, boleh tutup. So tengoklah macam mana interior dia, sangat lawa. Ini dia punya interior. Okey, jom kita tengok dia punya apa dia? Dia punya mileage. So yang ni dia punya mileage dia 5647 km je. So ini dia punya interior dia guys. Yang mana nak cari Lexus LM500H, boleh contact Din. Okey, boleh tekan link dekat bawah. Okey, dekat description. So ini dia model dia, LM500H Direct 4. Boleh contact Din, boleh datang ke showroom buat appointment, kita datang test drive. Okey, berkenan nanti boleh contact Din guys. Okey, sangat lawa. Dia punya seat dia ada full massage chair. Okey, so yang mana kata berminat nanti boleh contact Din, boleh datang view. Tuan-puan boleh datang view, boleh tengok. Okey, sangat lawa. Color dia pun lawa, premium. Nampak? Ada power box, power door, power boot, semua ada guys. Okey, jumpa anda di showroom. Assalamualaikum, bye bye.